uh, satu perkara yang ramai kawan-kawan ni tak tahu tau. Pasal terkini pasal Anwar lah. Okey, saya nak cerita pasal Anwar ni Kamu orang ramai tak perasan semenjak penubuhan PKR. Semenjak penubuhan PKR tu sebenarnya Anwar Ibrahim, parti PKR itu tidak pernah kita lihat ada presiden lain tau. Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Anwar Ibrahim, Wan Azizah. Dua orang itulah presiden PKR ni. Yang orang Malaysia ni tahulah, yang kamu orang kenal. Itu presiden. Yang menjadi timbalan presiden, kamu orang tahu tak ada berapa orang? Daripada Muzaffar tu sampai ke Rafizi, sampai ke Nurul Izzah, dah 6 orang. 6 orang tahu. 6 orang timbalan. 6 orang timbalan semua kena buang. Yang kelima, yang pertama cabut, yang kedua cabut, yang ketiga cabut, yang keempat cabut, yang kelima cabut, yang keenam Nurul Izzah sendiri cabut. Kamu tengok betapanya Anwar Ibrahim ni. So kalau kita lihat Anwar Ibrahim, orang kata Mahathir zalim, kan? Buang timbalan Perdana Menteri, buang timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya politik ni masing-masing nak kekal kuasa politik, masing-masing mereka cuba untuk membuang siapa yang mereka rasa mengancam kedudukan masing-masing tau. Itu politik. Jadi jangan heran kalau hari ini Anwar Ibrahim tidak tunaikan janji kita. Kita jangan heran kalau Anwar Ibrahim perangai dia macam mana yang kita lihat hari ini. So kita jangan heran. Memang itulah sikap orang politik ni bila mereka dapat kuasa, kerana mereka orang kata kemaruk. Mereka tidak dapat menahan diri daripada nafsu. Okey. Kita pergi kepada cerita yang paling menarik sekarang ini. Semalam saya ada cerita lah pasal Nurul. Kejap, saya terganggu dengan komen kawan ni. Apa tu? Mana ni DJ? Janganlah live dalam toilet. Ini bukan toilet. Ini Pak Man lah nak. Pak Man sana baru siap nak. Tu. Ni bukan toilet lah. Saya duduk dekat luar ni. Saya duduk dekat beranda luar. Bukan toilet. So Rino Mat Sain, dia kata perangai Anwar tak sama macam kau suka bebel. Anwar memang tak suka bebel, tapi Anwar suka menipu. Bukan baru pindah, memang duduk sini. saya kejap sana kejap sini lah macam tu. Okey, kita sambung lah. Kita sambung cerita Anwar Ibrahim ni tadi. Ini saya cuba nak live dekat luar ni lah. Tenang-tenang, relax sikit kan. Saya nak cerita pasal isu Anwar Ibrahim ni lah sekarang ini. Apabila Nurul Izzah letak jawatan kan. Ini Nurul Izzah bukan dia nak orang kata pergi sambung belajar tau sebenarnya. Tapi Nurul Izzah cari satu alasan kerana Nurul Izzah nak pergi. Nurul Izzah dah tak boleh tahan. Nurul Izzah dah tak boleh kena tekanan yang terlampau banyak dalam PKR tu. Kamu orang tahu tak? Nurul Izzah dia tertekan dengan pemimpin PKR ni yang kaki bodek, dia tahu. Dah terlampau banyak ni geng-geng PKR yang jadi kaki bodek ni, so dia tak boleh tahan lah. Saya rasa saya tak boleh live dekat sini. Bunyi dia bergema. Kita kena masuk ke dalam. Betul, bunyi bising.
Saya cuba nak try untuk duduk dekat luar, memang tak dapat. Memang dekat sini juga. Memang dalam ni juga yang bagus. Kan. Dekat sini juga yang suara dia okey kan, tak bergema, tak ni kan. Dekat luar tu tak boleh lah. Dia memang bergema suara dia. Saya dah test. Okey, dekat sini suara dia bagus kan. Stabil lagi. Terganggu juga saya dekat luar tu tadi. Kita dah sampai mana tadi ya? Kita dah sampai ke cerita Anwar. Okey. Kita nak cerita pasal Nurul Izzah ni dululah. Seperti mana yang saya dah ulas sebelum-sebelum ini kan, pasal Nurul Izzah ni. Itulah yang kita lihat sekarang ini. Apabila Nurul Izzah mengikut hawa nafsu dia, mendengar pandangan-pandangan daripada geng-geng yang orang kata pembodek Anwar Ibrahim, sekarang ni Nurul Izzah menjerat diri dia sendiri. Sebab itu saya ambil keputusan dulu, keluar awal daripada PKR ni setelah pemilihan parti itu selesai, dan saya lihat PKR dah buat dua tim, iaitu tim yang sebelah pihak kepada Rafizi, satu tim yang bersama dengan Damaca yang ada hari ini, dan tim yang bersama dengan Rafizi Ramli ini tidak berguna untuk dia tinggal dalam PKR. Kalau kita lihat, mereka kata setelah habis pemilihan parti itu, kita kembali bersatu. Sebenarnya tidak. Siapa yang bersama dengan Rafizi Ramli itu, mereka akan tekan dan tekan. Dan banyak perkara yang dekat sini, saya tak boleh nak dedahkan kerana apabila saya dedahkan, dia akan menjadikan kamu orang ataupun mereka-mereka yang berlainan pandangan mengambil kesempatan untuk menuduh saya. Yang pertama, orang akan tuduh saya, oh Daniel ni kejar hawa nafsu, Daniel ni kejar jawatan, oh Daniel ni hanya kerana dia nak dapatkan kerusi untuk dia nak menjadi calon untuk bertanding. So, banyak perkara dekat sini saya pertimbangkan dan saya tidak nak dedahkan sangat. Cuma saya boleh dedahkan begini. Bayangkan, anda buat kerja di kawasan. Anda 4-5 tahun, 3-4 tahun, Anda buat kerja di kawasan. Anda bercita-cita masuk dalam dunia politik, Anda nak bertanding. Tiba-tiba, dengan kuasa parti, dengan kuasa presiden, dengan kuasa timbalan presiden, dengan kuasa pimpinan PKR, tiba-tiba nama engkau kena jantas. Lepas tu orang lain yang masuk jadi calon. Lepas tu kau nak bantu calon tu pula untuk dia menang. Lepas dia menang, kau dipijak. So, apa pandangan kau orang? Sebab itu saya tak boleh nak dedahkan benda-benda macam ini. Benda inilah yang berlaku dalam PKR. Dia sailang menyailang. Kalau sailang kau dengan orang kata secara betul tak apa. Dia sailang kau, kau yang bagai nak gila tau. So, kamu tengok apa yang berlaku. Sebab tu saya kata, kalau ini yang PKR mahu, maka PKR tidak perlukan kami. Dan kami juga tidak perlukan PKR. Jalannya adalah tinggalkan PKR dan kita move on dengan kerja kita, ataupun saya memilih jalan untuk membalun balik PKR ini kerana PKR penipu. Kalau kita lihat Anwar Ibrahim hari ini. Anwar Ibrahim hari ini adalah seorang Perdana Menteri yang, itu yang saya kata semalam. Anwar Ibrahim ni bukan bapa hipokrit. Anwar Ibrahim ni dah datuk hipokrit. Kamu tengok macam mana dia boleh kata peruntukan ahli parlimen tidak menjadi hak mutlak kepada individu ahli parlimen itu untuk dia yang menentukan mengagih kekuasaan. Dan Anwar Ibrahim kata apa tahu? Dia kata tidak semestinya peruntukan kawasan parlimen itu diberikan kepada ahli parlimen yang agihkan.
Dan sekarang ni, siapa yang Anwar Ibrahim nak suruh agihkan peruntukan ahli parlimen? Saya nak tanya kamu orang. Ahli parlimen kerajaan, kalau Anwar Ibrahim tak bagi peruntukan untuk mereka agihkan, Anwar Ibrahim nak suruh siapa? Adakah Anwar Ibrahim direct boleh bagi? Akhirnya apa Anwar Ibrahim buat? Anwar Ibrahim akan membuat penyelaras parlimen. Siapa yang Anwar Ibrahim perlu lantik untuk menjadi penyelaras parlimen ni? Orang-orang Anwar Ibrahim. So, buat apa ada ahli parlimen itu? Kalau dekat kawasan pembangkang, kita akui kerana dalam sejarah politik negara Malaysia ni, memang pembangkang tidak ada peruntukan ahli parlimen. Tetapi untuk ahli parlimen kerajaan, tidak ada dalam sejarah penarikan peruntukan kepada ahli parlimen kerajaan. Pertama kali dibuat oleh Anwar Ibrahim. Bila pertama kali dibuat Anwar Ibrahim dan dia kata itu bukan hak mutlak ahli parlimen dan boleh saja diagih terus ke kawasan. Sekarang ini siapa yang turun agih itu? Contohnya kita ambil Roziah. Roziah, kawasan parlimen dia diambil oleh penyelaras parlimen yang dipegang oleh Datuk Azman Abidin. Bukankah ini kerja gila? Azman Abidin kau lantik untuk agihkan itu, kankah itu melibatkan lagi satu orang kata ketirisan dekat situ? Dekat parlimen Pandan. Tak apalah, parlimen Pandan Rafizi Lamli dah tidak menjadi ahli parlimen dekat sana. Tapi menggunakan kaedah Tengku Sabrul. Tak apa. Tapi di parlimen yang melibatkan Wong Chen apa semua, Petaling Jaya, Subang, macam mana? Ini kerja yang tak masuk akal Anwar Ibrahim nak cakap kepada rakyat. Kita rakyat perhatikan kerja Anwar Ibrahim ni dah tak betul. Orang PKR kau bolehlah cakap macam-macam. Penyelaras parlimen mengambil alih tugas ahli parlimen. Baik kita lepas ini jangan lagi ada ahli parlimen. Kerana memang ahli parlimen semua yang ada dekat negara kita ni 222 ahli parlimen termasuk Anwar Ibrahim perhabiskan duit rakyat. Lepas ini tak payah ada politik, tak payah ada ahli parlimen. Kita gunakan kuasa yang di-Pertuan Agong, kita gunakan kuasa ketua-ketua kerajaan, kita lakukan penyelaras parlimen, kita lakukan penyelaras DUN. Tak perlu lagi ada ahli parlimen. Kalau Anwar Ibrahim nak kata macam tu, tidak ada ahli parlimen, pakai penyelaras semua sekali. Termasuk ADUN. Ini cerita bodoh. Ini dah cerita toyol. Ini cerita yang di-create ataupun dibuat oleh Anwar Ibrahim mengelirukan rakyat Malaysia. Adakah kita nak politik ini selamanya macam kerja bodoh macam ini? Ini kerja politik, kerja bodoh yang Anwar Ibrahim nak tunjukkan kepada rakyat tau. Akan datang, kerana Anwar Ibrahim dah buat kerja bodoh ini, akan datang Perdana Menteri yang lain pergi buat lagi mengikut cerita Anwar Ibrahim ni. Macam mana? Orang ni buat macam ini, orang ni buat macam ini. Jangan mengganggu tradisi parlimen itu yang memang dah dulunya macam itu. Lepas tu kita ubah benda yang dah ada. Yang kita, rakyat Malaysia ni nak Anwar Ibrahim ubah apa tahu tak? Betapa bangsatnya kerja Anwar Ibrahim ni apa tahu? Peruntukan ahli parlimen kau sekat. Lepas tu kau jadi anjing, kau pergi lantik Azam Baki non-stop. Tak gila? Orang suruh dia uruskan SPRM. Orang suruh dia uruskan harga minyak. Dia pergi tarik peruntukan ahli parlimen. Ni, kamu orang pun tak boleh fikir tau. Tak boleh imagine apa ni Anwar Ibrahim ni punya gila dah macam ini. Tak ada. Saya rasa kamu orang dalam Malaysia ni memang terkejut biawak lah dengan sikap Anwar Ibrahim yang tiba-tiba berubah menjadi setan. Daripada rakyat menganggap Anwar Ibrahim ni macam dewa, daripada rakyat menganggap Anwar Ibrahim ni dah seolah-olah Tuhan, tiba-tiba Anwar Ibrahim berubah menjadi setan yang memang setan. Memang dah jadi kerja caca merba lah. Peruntukan ahli parlimen bukan boleh dibuat main macam ini tau. Kau tak suka orang ini, kau tarik peruntukan ahli parlimen. Kau agihkan, suruh pula kau punya orang pergi agihkan. Ini dah seleweng.
Sebab itu Anwar Ibrahim ni, sejarah politik Anwar Ibrahim, memang dia dipenjara kerana salah guna kuasa. Sejarah Anwar Ibrahim ni, sejarah dia masuk dalam penjara tu kerana salah guna kuasa tau, mengarahkan pegawai polis menyiasat. Sekarang ni, bila dia dapat kuasa, dia pergi buat lagi sekali lagi. Anwar Ibrahim belum serik. Benda ni, saya ada sedikit cerita, saya tak banyak cerita yang saya dapat. Real hidup Anwar ni dalam politik, saya nak cerita sikitnya. Sebenarnya, Anwar Ibrahim, kesilapan lampau dia ni, sebenarnya dah ada orang warning dia tahu. Sekali lagi kau buat kesilapan lampau, kau itu dalam kerajaan yang kau sekarang jadi Perdana Menteri, kali ini kau habis. Orang dah nasihat Anwar ni tahu. Saya tahulah, adalah orang nasihatkan kan. Orang dah nasihatkan Anwar ni tahu. Orang yang kenal dia rapat, orang dah nasihat dia tahu. Sekali lagi kau buat lagi kesalahan, seperti mana kesalahan lampau kau, waktu kau masuk dalam penjara dulu, kali ini kau habis. Kesalahan lampau dia adalah melibatkan salah guna kuasa, dia sudah buat sekarang ini. Yang kedua, jangan lagi berlaku kes liwat dia. Yang ketiga, tidak ada maaf bagimu sudah. Anwar Ibrahim, dia dah sampai ke kemuncak dia, dan kau dah dapat kuasa itu, sekali lagi kau salah guna kuasa itu, kau habis. Memang habis. Geng-geng penyokong PKR yang ada dekat sini, kalau setakat kau menyokong, kau tak ada daftar dan fakta berkenaan dengan Anwar ni, kau tak payah. Ni nanti kamu tengok. Sekarang ini terbukti tak? Isu yang melibatkan Yusuf Rauta, isu yang melibatkan Saiful, kamu orang hari ini rasa-rasa terbukti tak? Dengan kekerasan yang kita nampak daripada Anwar bercakap hari ini, dengan body language dia yang kita lihat hari ini, kamu rasa macam mana Yusuf Rauta dengan Saiful Bukhari? Sekarang ni kita boleh nampak lah. Kamu boleh nampak Yusuf Rauta macam mana orang buat dia sekarang. Dulu kita sangsi dengan apa yang berlaku tahu. Tapi bila Anwar Ibrahim dah buat benda macam ini, kita dah boleh nampak tahu. Kita dah boleh nampak memang kita boleh syak ada sesuatu. Dah terbuktilah hari ini. Kalau dia dah jadi macam ini, kalau dia dah boleh membuat kerja-kerja yang di luar dugaan kita hari ini, memang kita dalam negara ini akan ada masalah. Kita akan ditimpa masalah. Kamu tengok bagaimana Tuhan menghukum Anwar ni. Sekarang ini, dia sedang dihukum tahu. Dia dah kena hukum karma tu tahu. Dia dibagi pegang jawatan Perdana Menteri. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah negara. Di samping itu, parti dia menjadi porak-peranda dan akhirnya parti dia akan hilang macam tu je nanti. Kamu orang tak percaya, kamu tengok. PKR akan bertanding di semua kerusi dan akhirnya PKR akan kalah. Sebab tidak boleh orang kata parti itu tiba-tiba lenyap, tak boleh. Tuhan tak akan bagi macam itu. Sebab ini politik. Macam mana Tuhan nak lenyapkan parti PKR ni nanti, rakyat akan tidak terbuka hati untuk mengundi PKR, rakyat akan benci dengan parti PKR, rakyat akan benci tengok pemimpin PKR, rakyat akan benci tengok Anwar Ibrahim, rakyat akan benci dengan siapa yang menyokong PKR. Dan akhirnya, Anwar Ibrahim akan tenggelam. Kapal PKR akan tenggelam dalam setahun dua ini, dan akhirnya orang-orang PKR akan berterabur, dan akhirnya orang-orang PKR ni akan pergi pula mencari tuan lain.
Dia akan pergi cari tuan lain. Kamu tengok pemimpin-pemimpin PKR yang ada hari ini, dalam setahun dua ni, mereka akan pergi cari parti UMNO, mereka akan cari parti PAS, dia akan cari parti bersama. Paling jadi mangsa nanti, dia akan pergi masuk dalam parti bersama. Dia akan pergi masuk dalam parti-parti yang ada di sekeliling mereka lepas ini. Kamu orang tak percaya cakap saya, kita akan lihat. Parti ini akan dihancurkan oleh pentaksub UNRWA, oleh penyokong pentaksub UNRWA juga, yang sekarang ini mereka beria-ia tanpa fakta, tanpa data, dan mereka mengiyakan kezaliman Anwar Ibrahim. Mereka semua mengiyakan kezaliman Anwar Ibrahim. Bayangkan, kau tarik peruntukan ahli parlimen, kau bagi penyelaras DUN buat, ini adalah satu orang kata kezaliman kepada ahli parlimen kau tahu. Anwar Ibrahim diangkat oleh orang yang Anwar Ibrahim aniaya sekarang tahu. Aku tanya engkau orang lah, apa dosa Rafizi Lamli pada Anwar Ibrahim? Ada sesiapa yang boleh bagi tahu dekat saya dekat sini ke? Apa dosa Rafizi Lamli pada Anwar Ibrahim? Apa dosa Rafizi Lamli pada PKR? Apa dosa Rafizi Lamli pada puak-puak ini? Puak-puak penyokong PKR yang ada yang membodek Anwar Ibrahim sekarang ni. Saya tanya kamu orang lah. Kamu orang fikir sendiri. Apa dosa besar yang Rafizi Lamli buat? Rafizi Lamli menyeleweng duit PKR. Rafizi Lamli, orang kata, mengunyit Anwar Ibrahim, mengunyit geng PKR. Tak ada. Apa dosa Rafizi Lamli kepada PKR tu? Apa dosa Roziah, ahli parlimen Ampang? Apa dosa Wong Chen? Apa dosa yang seorang lagi tu, yang Cina seorang tu? Apa dosa dia orang? Saya nak tanya. Sedangkan orang-orang ini yang memberikan Anwar Ibrahim tu naik menjadi Perdana Menteri tau. Di awal kalau tak ada 30 kerusi hasil daripada PRU ke-16, PRU ke-15 itu, Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri tau. Kalau waktu itu Rafizi Lamli tak sokong, Roziah tak sokong, Wong Chen tak sokong, yang seorang lagi ada di parlimen PKR tu. Kalau orang ini tak sokong Anwar Ibrahim, kursi PKR tinggal berapa? Kursi PKR tinggal 26. Kalau 26 kursi, UMNO takkan bagi Anwar jadi Perdana Menteri tau. Baik GPS yang jadi Perdana Menteri, dia jadi macam tu. Sekarang ini bila dia dapat je kuasa tu, dia lupa orang ini bukan penjilat Anwar Ibrahim. Bukan geng-geng Fauziah, bukan Nurul Izzah, bukan Saifuddin, bukan mereka yang jilat Anwar Ibrahim, yang bukan ahli parlimen ni tahu. Penentu Anwar Ibrahim tu adalah ahli parlimen yang sekarang ini Anwar Ibrahim sekat peruntukan mereka. Ahli parlimen inilah yang menyebabkan ramai orang PKR ni dapat gaji lumayan, dapat jawatan senator, dapat lantikan politik, dapat peruntukan dekat kawasan, dapat bagi kesi-kesi duit, dapat bagi ketua-ketua wanita duit, dapat bagi MK duit, dapat bagi baruah-baruah PKR yang menyokong PKR yang duk meroyan setiap hari itu duit tahu. Puak-puak ni dah makan duit haram dah terlampau banyak, otak mereka dah beku. Nah. Inilah. Sebab itu semua orang yang dah lama dengan Anwar, tinggalkan Anwar. Mana orang yang rapat dengan Anwar ni dah tahu perangai Anwar Ibrahim ni, tinggalkan Anwar. Ada yang dekat bawah ni tanya, dia ni ada bakar baju tu. Sikit lagi. Sikit waktu lagi, saya akan buat konten dia, saya akan bakar baju PKR. Saya bakar. Saya buat konten dia, bakar baju PKR tu. Alamak, siapa pula lah ni? Warna kuning pula ni. Awang Gosman Nada.
Nana, apa ni? Awang je lah Terima kasih Tuan Awang. Saya sebetulnya cakap, kalau orang bagi gift dekat saya dekat sini, saya cukup risau. Saya bukan bahagia. Sebab geng-geng orang kata PKR ni, pantang dia tengok orang bagi saya gift. Pantang dia tengok orang bagi macam ini sumbangan kepada saya macam ini. Mereka tak senang. Dia orang kata Daniel ni cari gift dan macam-macam. Sebab tu saya sebenarnya tidak berapa nak minat untuk kawan-kawan bagi duit kepada saya. Sebab bukan sombong. Tapi saya tidak suka orang kata dikatakan macam itu. Sebab saya hidup bukan sebab PKR. PKR tak pernah bagi makan dengan aku. PKR tak bagi, aku yang tolong parti itu yang ada. Dan aku tak nak orang kata kita ni mengharapkan benda-benda macam ini. Saya terima kasih banyaklah kepada Tuan Awang. Tetapi kena fahamlah dekat situ. Sebab itu saya bukan buat benda macam ini. Bukan saya bercakap ini untuk gift tau. Tapi kalau kamu orang nak bagi, itu terpulang. Tetapi saya nak cakap betul. Saya cakap ini memang daripada hati nurani saya berkenaan dengan PKR ini. Sebab saya keluar, saya nak bagi tahu satu lagi. Ni Azman ni, saya kenal tau. Daripada tadi. Saya kalau ada yang geng-geng PKR ni, kamu orang nak kata, oh Daniel tersangkut kerana terganggu dengan orang-orang ni. Sebenarnya tak. Saya nak bagi tahu. Orang yang bernama Azman ni Azman ni. Kalau kamu tengok, yang nama Azman tu, dia ni, diri dia macam pondan. Aku kenal dia. Laki bini dia sokong Iswadi dulu. Dia cari makan dengan Iswadi. Kalau Iswadi dapat duit, ni Azman ni. Azman ni kuat makan duit. Dia macam pondan. Anak dia lahir satu pondan. Aku nak bagi tahu. Dia ingat aku tak kenal dia. Tu Azman tu. Anak dia bapuk. Lelaki lembut berperangai perempuan. Itu anak Azman tu. Kalau kamu orang nak tahu, Azman ni. Dulu dia ni penyokong tegar saya. Dia ingat saya tak kenal dia. Dia macam pondan. Bini dia pendek-pendek. Kecil. Bini dia macam sependek tu lah. Orang pendek bini dia. Aku kenal. Dia jangan masuk dalam ni beria-ia. Dia ni kuat makan duit dalam PKR. Dia sokong mana yang ada duit. Kalau kau bagi dekat duit dia, tanya dekat Iswadi Moni. Dia kenal ni Azman. Dulu dia cari makan dengan Iswadi. Lama. Jadi dia jangan masuk ke sini nak komen-komen. Dia orang Sarawak tu. Dia bukan pondan janji tak sakau. Masalahnya dia kuat sakau. Dia kuat ambil duit. Laki bini dia cari makan dalam PKR sekarang ni. Dia macam baru buah dia cari. Dia ikutlah mana-mana orang ni. Ada duit bagi. Dia itulah paling dia suka. Jadi jangan Azman sibuk masuk dekat sini. Kejap lagi kau makin teruk kau kena. Sebab tu saya kata, geng-geng PKR ni yang nak pergi serang saya, sebelum kau serang aku, kau berhati-hati. Kau pakai akaun palsu pun, silap gaya, aku kenal kau. Dia malu dah tu. Dia dah hilangkan diri dia dah malu. Sebab saya kenal dia, tahu dia. Inilah sikap orang PKR tu. Dia orang sekarang ini, geng-geng PKR. Okey, kita sambung dah habis dah iklan pasal Azman tu, kita sambung balik. Saya nak bagi tahu, geng-geng PKR ni sekarang, mereka dah macam kehilangan bapa, kehilangan ibu. Dah terlanjur mereka sokong. So mereka tak boleh nak pusing ke kiri, nak pusing ke kanan tau. Pemimpin-pemimpin mereka dah pun menyonglap duit. Dan akhirnya kamu tengok, sekarang ni banyak aktiviti PKR menggunakan dana rakyat
berselindung di sebalik nama Madani. Mereka berselindung, dia ambil dana kerajaan, berselindung di bawah Madani. Bawah Madani ini kebanyakannya tidak digunakan oleh UMNO. Ada tak UMNO Barisan Nasional gunakan kaedah Madani? Tak. Ada tak GPS Rabak menggunakan kaedah Madani? Tak. Ada tak Parti Warisan menggunakan kaedah Madani? Tak. Ada tak Parti STAR menggunakan kaedah Madani? Tak. Ada tak parti-parti yang lain menggunakan kaedah Madani? Hanya Pakatan Harapan yang didominasikan oleh PKR lah menjual nama Madani, menggunakan dana rakyat untuk mereka makan, untuk mereka hidupkan tembolok mereka sendiri. Tak payah pakai Madani ini. Madani yang Anwar Ibrahim buat ni untuk dia salurkan duit. Salurkan duit kepada PKR, tahu tak? Madani yang Anwar Ibrahim dok agung-agungkan ini, Madani tempat dia orang songlap duit. Beria dia nak kata parti dia bersih. Anwar Ibrahim dah pun melakukan dosa besar. Start Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim dah melakukan dosa besar kepada seluruh rakyat Malaysia dengan sikap hipokrit. Konon-kononnya parti dia penuh keadilan, parti dia nak hapuskan rasuah, parti dia nak hapuskan ketirisan. Awal-awal Tuhan tunjuk dekat Anwar Ibrahim, awal-awal Tuhan tunjuk dekat rakyat Malaysia, PKR berhabis duit untuk menang kerusi di Sabah, dapat kosong. Ini kuasa Tuhan tau. Berapa puluh juta, berapa juta duit PKR habis untuk nak memenangkan calon mereka di Sabah, dapat telur ayam. Ini Tuhan. Ini kerja Tuhan lah. Dekat Johor, siapa yang dekat sini nak menafikan, nafikanlah. Kamu orang yang mana orang Johor dekat sini saya nak tanya. Siapa yang pernah tengok pilihan raya negeri Johor yang baru ni? Kamu rasa-rasa PKR habis duit 100 ribu ke? Kalau Rafizi Lamli saja habis duit hampir 1 juta untuk pilihan raya di Johor, itu dah cukup jimat, dah cukup berhemat. Kamu orang rasa-rasa PKR habis duit dekat Johor berapa banyak? Berapa banyak? Dekat Johor, PKR berhabis duit berjuta-juta, tahu tak? Dekat pilihan raya Negeri Sembilan, siapa yang nak menafikan PKR tak habis duit berjuta juga? Mereka nak pertahankan untuk mereka jadi kerajaan dekat Negeri Sembilan tu. Itu lagi banyak juta yang habis dekat sana tahu. Ni nak cerita parti PKR ni selepas daripada pilihan raya umum akan datang, kita tengok PKR makan tanah yang dikerjakan oleh rakyat, tahu tak? Lepas ni PKR akan carilah bendera engkau lagi, lepas ni kau carilah baju kau lagi, lepas ni kau nak koreklah dekat mana kau dapat dana. Anwar Ibrahim menindas rakyat kecil. Anwar Ibrahim dulu dia kata nak tangkap toke-toke besar, nak tangkap mereka-mereka yang ni. Hari ini Anwar Ibrahim bersendiri, bersekongkol dengan toke-toke besar. Anwar Ibrahim sendiri bersekongkol dengan mafia. Satu reform pun Anwar Ibrahim belum buat dalam kerajaan ni. Ini benda-benda yang Anwar Ibrahim membuatkan makin muak tau. Kita rakyat makin muak dengan dia. Anwar Ibrahim tak layaklah sebut sakau. Orang yang sebut sakau itulah bapak penyakau dalam dunia ni. Sebab apa? Bila engkau cakap benda itu, kaulah yang buat. Kau tengoklah. Dia cakap sakau, parti dia sakau banyak. Siapa yang dekat sini yang berani menyangkal cakap saya PKR parti sakau sekarang? Siapa?
Siapa yang beranilah? Kutunggu. Memang parti dia memang parti penyamun. Orang PKR tak payahlah nak tanya saya mana bukti engkau apa semua. Kang kejap lagi terlondeh engkau orang. Tapi kalau kami keluarkan bukti hari ini pun, agak-agak dengan orang kami boleh menang tak? Kalau macam ini dia punya spin, kita simpan dulu. Macam Anwar. Kita pun ada perangai macam Anwar kan. Sebab kita bekas PKR, tak apa. Kita macam dia. Kita simpan dulu. Saya ada 6 kotak. Itu Wan dia kata buktikan dulu kan. Tak payah. Saya pun macam Anwar Ibrahim. Tunggu kerajaan kau tumbang, saya ada bukti dia 6 kotak. Belum saya buka. Sabar. Sabar. Takkan Anwar ya boleh simpan 6 kotak sampai hari ini belum keluar. Lepas ini kita punya kotak, kita keluarkan. Kita keluarkan kotak itu nanti setelah orang kata kerajaan dia tumbang, kita nak tengok. Tunggu dulu kita tukar MC. Kita tukar Menteri Komunikasi. Tunggu dulu kita tukar Menteri KDN. Baru boleh kita keluarkan bukti. Tunggu kita ubah dulu SPRM tu. Baru kita boleh keluarkan bukti. Kalau kita keluarkan sekarang, Cikgu Bat dulu berulang alik dekat SPRM tu. Naik turun SPRM. Sampai pintu gate pun tak boleh masuk. Tahu tak? Albert T tu terang-terang keluarkan bukti pun tak kena tangkap. Macam mana? Orang PKR ni nak suruh kita keluarkan bukti supaya nanti bukti kita tu dilupuskan. Sekarang ni kalau kita keluarkan bukti, kamu ingat boleh selesai. Tengok tu Albert T. Lalas terbalik. Albert T tu nak kena seorang-seorang orang-orang yang ambil rasuah dengan Albert T tu lepas semua. Yang nak kena dia seorang je. Orang fikir ingat orang bodoh. Orang akan tunggu. Bukan saya saja ada bukti tau. Orang UMNO nanti, pemimpin UMNO, selepas saja umum pilihan raya ni dibubarkan, orang UMNO akan keluarkan segala bukti PKR menyeleweng. Tahu tak? Sekarang ni orang UMNO kumpul dulu. Orang UMNO pun ada kotak dia juga. Orang UMNO simpan 6 kotak, 7 kotak dia simpan. Kau orang tunggu nanti. Ni, simpan apa yang saya cakap ni. Kamu orang simpan apa yang ku cakap hari ni. Di umum saja PRU ke-16, orang UMNO akan dedah kelompangan, ketirisan, rasuah, penyelewengan, segala macam salah laku yang dibuat oleh PKR dan salah laku Anwar Ibrahim akan terdedah selepas saja umum pembubaran parlimen berlakunya PRU ke-16. Kamu orang tak percaya cakap saya, kita akan tengok. Bila Anwar Ibrahim buka mulut, orang UMNO akan tibai balik dengan ini. Buktinya engkau orang mencuri duit rakyat. Kesi PKR cakap banyak. Waktu tu ketua bahagian UMNO cakap, ni bukti-bukti kesi kau dapat duit NGO. Ada lagi kesi PKR yang pergi hantar NGO dengan Zahid Hamidi tu. Saya maklumat detail ni. Ketua cabang PKR hantar NGO dengan Zahid Hamidi. Minta duit 20, 30 ribu, 50 ribu. Itu semua akan terdedah nanti. Ini benda ni akan berlaku. PKR tu lepas itu orang akan tolak PKR. Habis-habisan lah lepas itu. Rakyat Malaysia tak akan percaya dah dengan parti PKR. Dia tenggelam selama-lamanya dan dia akan jadi sejarah dan jadi kenangan lah. Sekarang ni bolehlah kau buat penafian, bolehlah Kamil Munim bercakap, bolehlah AMK kau bercakap, bolehlah kau guna media.
Bolehlah media nak dengar kau punya cakap. Tapi selepas pilihan raya tu, orang akan pergi meninggalkan kau. Media-media masa ni memang sekarang ni dia dengar lah cakap kau orang. Sebab apa? Sebab dibayar duit. Kami ni kecil. Kamu orang PKR tu parti besar sekarang ni. Kami ni dianggap sebagai sampah kepada PKR sekarang ni. Tapi saya selalu yakin dengan apa yang saya sendiri buat juga. Kalau dulu kami berjaya naikkan PKR ni, sampaikan Anwar Ibrahim ni boleh jadi Perdana Menteri, tidak mustahil kami orang kecil boleh jatuhkan PKR, boleh jatuhkan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Saya akan buktikan di PRU ke-16 nanti, PKR akan kalah teruk dan Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Dan waktu itu Anwar Ibrahim akan kembali ke jalan dan orang-orang PKR akan kembali terbalikkan kereta polis. Dan Anwar Ibrahim akan mengeluarkan pidato dia menyatakan bahawa saya akan bantu rakyat ni semua. Saya akan turun harga minyak. Melayu anak saya. Cina anak saya. India anak saya. Iban kedudukan dusun segala macam. Biawak, babi, jin semua anak saya. Selepas itu Anwar Ibrahim akan keluar pidato tu sekali lagi. Di waktu itu juga rakyat akan pergi ludah Anwar Ibrahim. Dekat mana live dia semua orang akan ketawa tengok Anwar Ibrahim. Orang akan cakap Anwar Ibrahim gila. Tengoklah. Sekarang ni kalau dia cakap reformasi, rakyat gila. Yang nak dengar tu rakyat akan ketawa, tahu tak? Budak-budak baru sekarang ni kalau dengar apa Anwar Ibrahim ni? Reformasi apa? Rakyat, budak-budak sekarang ni kalau dengar Anwar Ibrahim melaung, reformasi. Rakyat pernah pandai, rakyat akan tekan balik, reformati tau. Nak reformasi apa? Kita rakyat menunggu reformasi Anwar Ibrahim ni. Kau tarik peruntukan ahli parlimen, itu yang dinamakan reformasi kah? Kau tarik peruntukan ahli parlimen kerajaan, parti kau sendiri, itu reformasi yang Anwar Ibrahim nak tunjuk dekat rakyat Malaysia kah? Lawak ke lucu? Ataupun memang bangang ke tahap-tahap bangangnya? Berfikir, kamu orang fikir sendirilah. Reformasi dia kata. Tapi ahli parlimen dia tarik peruntukan. Ini memang betul-betul salah guna kuasa yang betul-betul melampau, tahu tak? Yang ini yang kita nak tunggu. Reformasi yang kita nak tunggu adalah Anwar Ibrahim melantik Azam Baki sebagai Ketua SPRM 3 kali berturut-turut, mempertahankan Azam Baki. Setelah Azam Baki pencen, Anwar Ibrahim bagi lagi jawatan lantikan. Lepas itu, reformasi yang kita nak tengok juga, dia ambil Tengku Zabrul, menjaga Tengku Zabrul dengan baik. Lepas tu kita rakyat Malaysia nak tengok reformasi yang Anwar Ibrahim buat. Dia pergi buat subsidi minyak bersasar. Lepas itu dia kata dia turunkan harga minyak. Lepas tu kita rakyat tonton lagi wayang dia, reformasi yang Anwar Ibrahim nak buat, iaitu tarik peruntukan ahli parlimen kerajaan yang mana parti dia sendiri PKR. Lepas tu kita nak tengok lagi reformasi yang Anwar Ibrahim nak buat, anak dia tinggalkan parti, letak jawatan sebagai timbalan presiden, yang konon-kononnya dia ni lah panglima perang PKR. Habis sekarang ni, saya nak tanya satu soalan kepada orang-orang PKR. Panglima perang kamu yang boleh bawa 80 kerusi dah pun pergi. Sekarang ni, siapa panglima perang kamu yang nak bawa lagi 80 kerusi ni? Nurul Izzah dah tak ada dah. So, panglima perang baru kamu ni nak bawa berapa kerusi? Seberapa kerusi yang dia orang nak bawa ni?
222 kursi. Bolehlah. Menanglah 222 kursi itu. Ada yang nak cakap tempur. Tempur apa yang nak ditempurnya? Kalau dekat bawah pun KC nak mencari orang nak mesyuarat, AJK pun tak ada. Macam mana PKR ni nak bertanding? KC PKR tu harap jawatan yang bernama KC je. Ahli kat bawah tak ada. Buat mesyuarat tak ada orang. Nak cari 15 orang datang mesyuarat PKR tak ada orang. Siapa ahli PKR dekat sini? Ketua cabang kamu buat mesyuarat berapa orang datang? Ketua wanita kamu buat mesyuarat berapa orang datang? Ketua MK kamu buat mesyuarat berapa orang datang? Orang datang pun tak ada. Ada hati nak bertanding. Bertanding apa? Perhabiskan duit. Puncanya PKR macam ini, ramai yang beria nak menjadi calon. Ramai yang beria nak mendapat jawatan, JLC apa segala macam ni semua. Jadi, akhirnya semua mengejar hawa nafsu, perjuangan mereka dah mereka biarkan. Dan sebenarnya, kalaupun dekat cabang mereka tu dah hancur berkecai, dia orang dah tak peduli. Ramai juga di kalangan mereka hanya mengambil kesempatan ke atas Anwar jadi Perdana Menteri. Cabang dia nak terbalik kena apa. Dia pun rasa diri dia dah tua. Dan dia tahu selepas aku dapat, aku belah juga. Ramai KC PKR ni bukan semua muda. KC PKR ni banyak orang tua tau. So, mereka dah tahu dah game dia orang. Selepas Anwar tak jadi PM, mereka pun dah dapat pencen, mereka pun dah dapat duit, so mereka akan pergi juga. Yang terkontang-kanting nanti parti inilah. Dia orang tak akan boleh bawa lagi parti ini nanti. Sebab apa? Bila PKR dah tak boleh jadi pembanggang, mereka tak dapat nak survivalkan parti ini kerana semua yang ada ni nak duit. So dulu boleh, sebab Rafizi Lamli pandai cari duit. Selepas ini, kalau PKR tak ada simpan duit dekat luar, dekat mafia korporat ke, dekat mafia keparat ke, dekat luar, PKR tak ada duit tau. Kecuali ada orang luar bagi PKR duit. Kalau tidak, mereka masuk pilihan raya, mati. Dia punya cerita macam Parti Bersatu. Parti Bersatu tu kuat kerana duit. Kamu tengok Parti Bersatu apabila akaun dia dibekukan, apa jadi? Sama PKR ni. PKR ni nanti, dia tidak ada duit dalam akaun tau. Akaun parti PKR tidak ada duit. Kalau ada 5 juta, 6 juta itu anggap tak ada duit lah. Ini parti politik bahagian yang dipanggil Parti Nasional ya. Parti Nasional ni kalau juta-juta ni macam 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta ni anggap tak ada duit tau. Parti itu akan habis. Sebab parti besar ni, belanja dia cukup besar. Cukup besar. Apatah lagi parti PKR ni yang didominasikan oleh dinosaur, oleh beruk-beruk yang memang lapar semua, yang akhirnya parti ini tidak mampu lagi untuk diurus. Kalau Nurul Izzah jadi presiden pun akan datang, tak mampu urus. Suruh Ramanan urus parti ni pun hancur. Kalau kata Ramanan banyak duit pun hancur. Suruh Amiruddin Sari, MB Selangor urus. Kalau dia bukan MB Selangor, dia pun hancur. Yang konon-kononnya berjuang dalam PKR ni, kamu orang jangan percaya. Memang tak. Memang tak. Parti PKR ni, sekarang ini kamu tengok. No money, no work. Dia tak berganjak. Tak ada duit, dia orang tak boleh buat kerja tau. MK PKR tu yang dok bercakap dalam news apa semua tu dah dibayar. Dah dibayar. Dia orang tak akan buat kerja. Sebab itu, kalau kamu tengok selepas ini, drama mereka ni akan habis selepas PRU ke-16. Lepas ini ramai orang PKR akan disiasat.
pengikut-pengikut PKR yang ada ni, yang duk buat-buat komen dengan aku ni, selepas daripada PRU ke-16, kalau PKR tak jadi kerajaan, ni, kalau orang PKR kata aku koyak, yang duk komen-komen aku ni semua aku catat, aku pergi buat hantar laporan kat balai polis tau. Sekarang ni, kalau aku report puak-puak ni, dia kebal. Tapi selepas dia tak jadi kerajaan lepas ini, orang lain jadi kerajaan, yang fitnah-fitnah aku dekat sini, semua aku report, semua kesamaan. Kau nak tengok kebal dia dekat mana. Sekarang ni boleh, orang buat dengan dia orang, sikit-sikit dia report polis. Sikit-sikit dia pergi report SPRM. Macam cerita Rafizi. Pergi arahkan SPRM pergi siasat Rafizi. Arahkan SPRM siasat Nik Nazmi. Selepas ini, kamu orang akan kena benda yang sama. Kau jangan menangis. Kau jangan kata orang zalim. Kau akan kena. Orang-orang PKR yang sekarang ni duk lantang-lantang, kesi-kesi dia ke pemimpin dia yang duk lantang-lantang buat saya, besok benda ini akan pelangkung kepala dia. Mana beria dia orang. Sebab itu kamu tengok tak, penipu tak penipu, parti PKR ni, beria Nurul Izzah nak jadi timbalan presiden, beria. Beria nak jadikan Nurul Izzah Perdana Menteri wanita pertama, beria. Beria nak jadikan Nurul Izzah ni sebagai presiden Puteri Reformasi, beria. Mana dia? Mana? Habuk pun tak ada sekarang. Kamu orang fikirlah, kenapa dia bertanding pemilihan parti itu kalau dia nak pergi letak jawatan kan? Apa yang masalah dia Nurul Izzah ni? Bayar pemilihan parti tu berapa tu? Berapa puluh ribu tu? 50,000 tau. Apa yang dia pergi buat? Kenapa nak buat pemilihan dan Nurul Izzah nak kena bertanding lawan Rafizi itu? Kenapa? Kamu orang pun tak boleh imagine tu apa yang dia nak buat ni sebenarnya. Hanya kerana nak jantas Rafizi Lamli je. Itu je. Tujuannya hanya nak menjantas Rafizi Lamli, kononnya dengan cara demokrasi. Biar kalau kata Rafizi Lamli tak dipecat atau benda sebagainya, konon-kononnya mengikut prosedur lah. Tolak Rafizi ini ikut prosedur, iaitu kalah dalam pemilihan parti. Dan ya, sampai hari ini kita akan akui bahawa Rafizi Lamli itu kalah dalam pemilihan parti. Tetapi di sebalik cerita kalah dalam pemilihan parti itu, benda macam inilah yang akan menjadi sejarah. Kalau kita tengok sejarah, orang akan tukar sejarah itu, konon-kononnya Rafizi Lamli merajuk dalam pemilihan parti. Tapi sejarah asal dia itu macam mana? Penipuan berlaku dalam itu. Sebab itu kadang-kadang sejarah kita itu tak betul. Saya dah cakap awal, Nurul Izzah tidak mampu nak memegang jawatan sebagai timbalan dan presiden. Parti PKR ni, level untuk Nurul Izzah nak pegang jawatan timbalan presiden dan juga presiden, bukan level Nurul Izzah. Nurul Izzah bukan level seorang ahli politik yang hebat. Bukan dia genius. Saya cakap betul, Nurul Izzah bukan genius tau. Nurul Izzah ni, dia hebat kerana kita angkat dia. Hakikatnya Nurul Izzah adalah manusia biasa yang sebenarnya dia lebih bodoh daripada kamu orang dekat luar sana. Saya cakap betul. Nurul Izzah tak hebat mana pun. Tapi kerana parti angkat dia. Kerana parti angkat dia, kerana nama Anwar Ibrahim itu, kerana kita yang membuat media dia, so dia nampak gah. Manusia ini gah kerana diangkat oleh kita. Hari ini kamu tengoklah Nurul Izzah. Nurul Izzah ni perangai dia daripada dulu macam itu tau. Orang perempuan ni perangai dia kalau merajuk, ya ampun ya Tuhanku, buruk tau. Rosak organisasi kalau perempuan merajuk. Sebab itulah dalam agama pun sebenarnya memang itulah sebabnya.
Orang perempuan ni tak boleh jadi ketua. Tengok. Mental dia memang tak cukup kuat. Kamu tanyalah askar botak tu yang duk beria nak bagi Nurul Izzah tu dia ni. Sekarang dia tengoklah. Apa dia punya alasan? Alasan Nurul Izzah nak bercuti ya, bukan itu alasan. Ini namanya, kalau dalam kerja, kalau saya dalam askar dulu, ini namanya melarikan diri daripada tugas tau. Kamu tengah berperang sekarang ni, kamu tinggalkan medan perang, hukuman dia apa? Hukuman tembak mati tau. Meninggalkan tugas ni, tanggungjawab. Daripada awal saya kata Nurul Izzah ni memang tak layak menjadi pemimpin. Dulu kenapa orang Pematang Pauh tu, kenapa orang tolak dia? Kenapa orang dekat Pematang Pauh tolak Nurul Izzah? Sebab dia memang tak buat kerja dekat kawasan. Dia punya media tu yang pandai untuk promosikan Nurul Izzah ni macam hebat. Tapi makcik-makcik yang dekat kawasan Pematang Pauh rasa bahawa dia tak buat kerja. Ni Pematang Pauh. Kamu orang ingat Anwar Ibrahim nak dapat senang-senang Pematang Pauh tu? Dengan keadaan yang Anwar Ibrahim buat hari ini, dengan keadaan Nurul Izzah buat perangai hari ini, Pematang Pauh jangan harap menjadi kerusi tradisi Anwar lagi. Pematang Pauh tu jangan harap bahawa PKR nak menang mudah. Itu dah jadi kerusi PAS. Orang kampung sekarang ini menunggu waktu dia nak menolak PKR ni, tahu tak? Saya tak tahulah sangat dengan kawasan Semenanjung yang mana kawasan Melayu dia kan. Tapi kalau kawasan bandar dekat Semenanjung ni memang habis. Cina marah besar dengan Anwar Ibrahim. Okey, so itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dah 1 jam bersiaran. Thank you. Assalamualaikum. Selamat petang.